wangi mawar berduri tumbuh di tepi si bunga raya. Osman Muzakir nama diberi, 10 tahun usia saya. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Siapa pula yang menyanyi tu? Nak tahu siapa yang menyanyi? Mari dengarkan. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang aman sentosa bernama Indrapari. Rakyatnya rajin bercucuk tanam. Ada yang menoreh getah, menanam padi dan ke laut menangkap ikan. Negeri yang masyhur ini ditadbir oleh Raja Isnin yang baru menaiki tahta. Di hujung kampung ada seorang pemuda digelar Si Luncai. Dia digelar kerana mukanya yang hodoh, perutnya yang burui. Bila dia berjalan, punggungnya tertonggek-tonggek. Kesian Si Luncai, anak yatim piatu, miskin dan sering dihina. Kesian Si Luncai, ish. Tak baik tau kawan-kawan menghina sesama manusia. Walau bagaimanapun, Si Luncai seorang yang ringan tulang dan cerdik. Kawan-kawan, Si Luncai memang sudah lama berangan untuk bertemu dengan Raja. Dia ingin melihat sendiri wajah Raja Isnin. Tapi, dia tidak layak kawan-kawan. Suatu hari, pucuk dicerita ulang mendatang. Si Luncai dapat menghadap Raja. Alangkah gembira hatinya. Ketika menghadap Raja Isnin sedang bercukur rambut. Apakah kamu wahai anak muda? Ampunkan Patik, tuanku. Nama Patik Si Luncai. Patik tinggal di hujung kampung sana. Patik mahu melihat sekeliling ke kawasan istana, tuanku. Mata Si Luncai tertumpu kepala Raja. Tiba-tiba, Si Luncai menangis teresak-esak. Kenapa kamu menangis, Luncai? Hairan sungguh Raja Isnin melihat Si Luncai teresak-esak menangis. Terluncur kata dari mulutnya bahawa muka Raja Isnin mirip wajah arwah bapanya. Terkejut Raja mendengarnya. Peribahasa Melayu ada mengatakan gajah dipandang seperti kuman. Pantang sungguh Raja Isnin bila mukanya disamakan dengan rakyat biasa. Penghinaan Si Luncai mesti dibayar dengan nyawa. Mengawal, bawa anak muda ni ke laut. Buang dan pastikan mati. Kurang ajar. Raja memandang Si Luncai dengan penuh kemarahan. Maka hulu badan dan pengawal pun bersiap berlabuh bawa Si Luncai ke tengah laut atas arahan Raja Isnin. Si Luncai telah dimasukkan ke dalam guni lalu dipikul ke pangkalan. Dayunglah, oi laju. Dayunglah, oi laju. Mari kawan kita semua ikut perintah raja kita. Awas Si Luncai yang dahakah hendak dibuang di tengah laut. Biarkan.
kawan nak tahu, akal si Luncai sangat bijak seperti kancil. Semasa pengawal berkayuh ke tengah laut, si Luncai terlihat beberapa biji labu air ada di sudut tepi perahu. Otaknya sangat geliga mencari jalan untuk melepaskan diri. Kasihan benar aku melihat kamu semua terlalu teruk berkayuh. Mahukah kamu semua jika aku ajarkan lagu untuk menghilangkan penat? Para pengawal mula kehairanan. Luncai mulalah menyanyi dengan riangnya. Mendengar si Luncai menyanyi, seorang demi seorang pun ikut menyanyi. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Maka ada yang berteriak, biarkan berulang kali lagu dinyanyikan dengan girang. Akhirnya mereka jadi dua kumpulan menyanyi lagu itu. Dengan pantas si Luncai terjun sambil membawa labu dan meninggalkan para pengawal yang leka menyanyi. Demikianlah kisah si Luncai dengan labu-labunya. Pengajaran dari cerita ini, kita jangan mudah menyerah kalah apabila berdepan situasi yang genting dan mencabar. Sikap si Luncai yang tenang, berair mengalir di sungai perlu dicontohi. Dia tidak terburu-buru mencari jalan untuk melepaskan diri. Akal yang bijak dan hati yang tenang akan membawa kita mencapai kejayaan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara. Jemari disusun, maaf dipinta. Demikianlah kisah si Luncai dengan labu-labunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.